Sebelum saya bekerja, selepas pagi punya breakfast, buah-buahan saja dan saya minum air ataupun celery ataupun barley, tetapi bila nak start kerja, ini dia. Namanya apa? Royal Coffee. D&D Royal Coffee yang baru dah keluar dalam bentuk sachet yang dah ada chop dia. Jadi kita dah buat bagi cantik, kita koyak dia elok, lepas tu kita koyak lagi. Jaga baik-baik, kalau tak boleh pakai gunting pun tak apa supaya tak berterabur nanti. Okey, cun. Lepas tu tuang dia elok-elok. Okey. Nampak tu? Okey, tuang dia, tuang. Bagi habis. Cukup untuk secawan. Jangan air banyak sangat, nanti rasa tak berapa syok pula kan. Bagi je ngam-ngam. Ni pekat tak pekat, kita kacau elok. Bagi dia larut betul-betul, baru kita minum. Tengok, cepat tak? Tak sampai 10 saat dah larut. Okey, kita boleh minum sekarang. Sedap tak? Kelas lah. Dia tak manis tau, tapi manis-manis cukup rasa je. Dan kopi ni ada Lingzi dan ada apa lagi? Ginseng dan Sacha Inchi Oil. One of the best coffee, terlajak sedap.